Aku flip pergi ke RM20 Malaysia dalam seminit kawan. Sambil tengok World Cup. Bukan tak tengok World Cup, aku tengok World Cup ni. Bang Dodo kena ni sama-sama. Bang Dodo! Bang Dodo! Kongo yang gol. Oh, tiga-tiga kat sini bodoh. Aku pula kat sini. Sekali lah weh. Sekali buy ke sell. FOMC menang, Portugal menang. Oh betul menang. Weh, tapi ni buy. Kita neutral je. Buy okay, sell okay. Lagi 5 minit doh. Malam World Cup. Ini kalau sell. Organik dan natural. Malam World Cup Bang Dodo tadi kena pula ngam-ngam satu sama Ronaldo tak function doh. Tapi tak apa, kita cari duit dekat FMC. Dalam rumah tu semua Portugal. Aku seorang je Kongo sekarang ni. Aku pakai baju biru. Aku pakai baju biru, semua pakai baju merah. Relax santai. What the f***? Apa tu? Yo chat. Sumpah seram. Rocky seram. Benda lagi 2 minit ni. Tapi ada makhluk halus. Weh, ada benda bodoh tadi kat luar. Tadi bunyi kat atas tadi bodoh. Semua cari B. Weh, asal aku cari B? Tadi sebabkan ramai yang bagi sell. Kita lawan. Aku nak try lawan. Aku lawan diorang. Diorang pergi B, aku pergi S. Aku mengekspektasikan FOMC tak ada perubahan. Data akan keluar secara stagnan. Tak ada rate cut ataupun increasing. Tapi kalau rate cut, mungkin goal akan sampai 6. Kalau static, goal akan stay 6. Melainkan ada perubahan yang sangat-sangat drastik daripada government ataupun Federal Bank US. Minit lagi, bismillah, $4,000. Go sell now. Layer. Aku dah tak layer. Layer muka kau. Layer muka kau. Aku dah tak Layer muka kau. Wih. Aku tak boleh tukar. Kau 300 aku. Wih, berapa pip? Sumpah berapa pip. Oh. Wih, 500 pip. 500 pip tu. Kau sell? Aku biru. Allah Akbar. Nah, ambil sikit. Ambil sikit. Tolonglah ambil, ya Allah. Engkau dengan Bang Dodo kau kena rembat gol tadi. Video ni tak habis lagi. Kau nak tengok aku cari balik $1000 aku. Macam mana? Tak banyak. Flip margin. Saya tak jap. Tapi 500 pip, aku anti lambat sangat. So aku dapat macam $700 dia tadi. Aku tak 100% flip pun. Kau jangan hina aku. Ini kau kenapa? Kau cakap semua sell tu semua ciput kan. Niha muka kau. Oh, maklum Niha muka kau. Siap. Kau dah kalah Euro itu. Oi, gol. Oh, turun lagi babi. Kan ni $1,000. Layer atas 500 pip. Aku tambah layer lagi. Last minute lagi. Junam lagi tu. 500 pip. $2,000. Kau nak? Recovery. Letup kau aku ni tu. Nak tak? Weh, junam bodoh. Nak tak? Nak. Zack, nak? Tak perlu. Tak perlu. Aku nak recovery sendiri. So daripada $4,000 modal aku flip pergi ke RM20 Malaysia dalam seminit kawan. Sambil tengok World Cup. Bukan tak tengok World Cup, aku tengok World Cup ni. Bang Dodo kena ni satu sama. Kal menung, Zack menung, Kim menung, Ed tak menung. Dia menung